Saya ada anak 14 dan 15 tahun perempuan. Apa perlu dibuat? Ditekankan dalam nak memastikan anak-anak zaman sekarang terlindung daripada maksiat, yang dijauhi dari perkara yang mungkar. Dia ada anak perempuan 14 dan 15. Anak dara dah lah. Sunti orang panggil. Okey? Cara mana nak mudah, kita hantar dia belajar di madrasah. Itu paling mudah. Kita guru besar. Ingat dah, setiap ibu guru besar. Al-ummu madrasatun. Semua ibu ada anak, dia adalah guru besar madrasah. Faham tak lagi? Di rumah kita tak dapat nak bagi semua benda, kerana kita pun banyak benda yang kita tak tahu. Okey, paling mudah masukkan ke madrasah. Nak review, tengok orang mana madrasah yang lebih baik. Nampak lagi? Hantar anak kita sini. InsyaAllah tak jahat banyak, jahat sedikit. Itu manusia memang jahat kalau lagu mana pun. Tapi bila basic dia tu banyak diberikan, insya-Allah. Tak, kalau kita jaga sangat pokok kita, tak hilang semua buah, hilang 5-6 butir juga. Faham? Daripada tak jaga langsung dengan pokok-pokok tak ada. Faham lagi? Jadi kita bagi yang terbaik dan sambil selalu berdoa, ya Allah, nak selamatkan aku dan anak isteriku ataupun suami dan anak-anakku daripada perkara yang tidak baik. Selalu berdoa. Kerana selepas Nabi wafat, orang yang paling masin mulutnya makbul doa ialah ibu-ibu. Zaman Nabi masih hidup, Nabi lah orang yang paling makbul doa. Lepas Nabi sudah wafat, ibu-ibu. Nampak? Tiap malam Jumaat baca Yasin, dalam sambil membaca, hati niat lembutkan hati anak-anak. Habis baca, tiup pada air mineral 1 botol. Tuang dalam air Milo anak kita sikit-sikit, insya-Allah. Nampak? Baru comel. Ni malam Jumaat tunjuk langit. Kalau tunjuk ke langit, langit tak utuh. Tunjuk buat apa? Faham? Bukan hak sinilah, hak tak mari. tunjuk langit. Sampai mutah-mutah ke diri ni siang dia tengok. Jalan Piramli, Jalan Sultan Semain, Jalan Raja Laut, Jalan Dangwangi. Pukul 3 pagi awet keluar mutah habis. Takut tak dan kembali ke pangkal jalan, mati dalam keadaan dosa yang banyak. Masuk neraka lah kita. Orang yang paling cantik masuk dalam api jadi hodoh. Faham? Kereta Lamborghini Aventador 2.6 million, cantik sungguh, terbakar kat highway Jalan Duta, hitam legam, jadi hodoh. Betul tak? Tu kalau Lamborghini, bayangkan kalau Myvi terbakar. Belum terbakar dah hodoh dah. Faham lagi? Nampak lagi? Jangan main, jangan. Sikit-sikit berhibur, banyak kepada akhirat, insya-Allah jadi comel. Tunggu. Setiap tahun dibuat pertandingan Ratu Cantik Dunia. Faham? 177 negara hantar. Malaysia hantar perempuan paling cantik dalam Malaysia. Okey. Uruguay hantar Miss Uruguay. Faham? Perempuan paling cantik dalam Uruguay. Ukraine pun hantar perempuan paling cantik dalam Ukraine. Itu Chile, itu Bolivia, Amerika, Spain dan sebagainya. Bila dapat keputusan, seorang saja menang, namanya Miss World. Betul tak? Perempuan paling cantik di dalam dunia. Itulah. Masuk dalam api 5 minit, jadi zombie muka dia. Betul? Kerana api menghodohkan. Tu yang paling cantik di dunia. Kita belum masuk dalam api dah hodoh dah. Dah kalau masuk, faham lagi. Lu fikir sendirilah. Faham? Nampak tak? Belum masuk lagi, situ kepek, situ kepek. Jadi jangan derhaka kepada Allah. Okey? InsyaAllah kita hantar anak kita sekolah, nanti dia akan dikenakan pakai tudung begini. Tudungnya labuh begini, bajunya begini, tak boleh baju begini. Dia balik ke rumah masa-masa cuti, kalau dia tak ikut 100% uniform sekolah,
dia akan ikut 60%. Lebih baik dah. Betul tak? Ha? Dia tak akan dapat 100%. Melainkan dia duduk di asrama. Nak tudung labuh pang. Kan tudung ni labuh kan 2 meter suku jadi tudung. Betul tak? Panggil tudung apa benda ni ikan pari. Tapi bila dia balik di rumah dia akan pakai tudung ikan kerisi atau ikan bawal. Faham tak lagi? Tudungnya kecil tapi lebih baik kerana masih bertudung. Tapi kalau kita hantar silap sekolah yang tidak menekankan tutup aurat di sekolah, tak balik rumah perihal dah dia. Kita pula sakit hati tengok. Kadang-kadang kita pun dah baru nak mendekati agama, anak kita pula buat hal mengaibkan kita. Ramai ibu bapa ni dia tak marah. Tengok pakai pelik-pelik, seksi melampau. Dia tak marah. Dia nak marah tapi dia tengok cantik juga anak aku pakai aku ni. Faham lagi? Begitulah. Dan di sana dia ajar akidah, dia ajar solat, dia ajar waktu solat, dia ajar menghormati orang. 100 benda yang dia ajar di sekolah, tak apalah dia tak ambil 100. Dia balik duduk dengan kita, habis sekolah dia pakai 40 saja. Sudah lebih baik. Betul tak? Daripada tak ada langsung kebaikan yang disampaikan. Nampak?